Okey. Okey, nampak? Okey guys, hari ni kita ada satu kereta Toyota Caldina Caldina GT4. Dia nak tukar bateri sebab dia punya bateri katanya dah tak berapa baik. Tapi kita akan check bateri dia. Okey, bateri dia punya CCA keupayaan untuk start engine 274. Mana dia dah agak rendah lah. Maknanya kereta ni perlukan lebih kurang 450 ke atas untuk start engine kereta ni. Okey, lagi satu dia ada menggunakan voltage stabilizer yang dia agak makan bateri. Jadi kita suggest pada customer untuk cabut lah, tak payah pakai. Okey, kita akan tengok pada bateri Nanex pula. Okey, ini adalah bateri Nanex 12 volt 30Ah. Okey, kalau kita tengok di sini, jadi kita tengok dia punya bacaan dia. Okey, bacaan dia CCA dia 918 sangat-sangat tinggi untuk kereta ni. Okey, bateri ni didatangkan dengan 3 tahun waranti dan juga penggunaan dia anggaran lebih kurang 3 ke 5 tahun Okey, jap lagi kita tengok selepas dia dah pasang pada kereta Caldina GT4 dia ni. Okey, sekarang kita dah pasang bateri Nanex ni. Jadi kita tengok macam mana dia start Okey. Okey, nampak? Tak ada masalah Okey, dalam stok kita ada lebih kurang 20 lebih jenis bateri yang bermacam casing dan kapasiti. Jadi bagi sesiapa yang ingin dapatkan bateri, boleh roger kami di Nanex Energy Nanex Energy di Puchong Gateway. Terima kasih.